Baik, yang ke-13, sesiapa meninggalkan salat maka dia telah kafir, dan tidak ada amalan yang jika ditinggalkan akan jatuh kafir kecuali salat. Maka sesiapa yang meninggalkannya dia akan jatuh kafir, dan Allah telah menghalalkan untuknya dibunuh. Baik, perkara ini, perkara yang ke-13 seolah-olah bercanggah dengan apa yang kita sebut dalam masalah yang ke-12 tadi, tentang iman tadi, ya. Tetapi ini adalah perselisihan di kalangan para ulama tentang orang yang tak solat. Masalah yang lain ada juga perselisihan, tapi yang menjadi fokus utama adalah solat. Kalau orang yang tak solat, Islam lagi tak ada. Itu persoalan ulama dulu sehingga ke hari ini. Jadi Imam Ahmad, seperti mana mazhabnya, mazhab Hanbali, mengkafirkan orang yang tak solat. Orang yang tak solat kerana malas, orang yang tak solat kerana apa juga alasan lah, dalam mazhab Hanbali dia jatuh kafir. Tetapi nak kata ada mazhab jumhur, majority, mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, mereka melihat bahawa orang yang tak solat kerana malas, tetapi dalam masa yang sama dia mengakui kewajipan solat tu, dia ada perincian sikit. Dia kata solat tu wajib, tapi dia malas, dia tak jatuh kafir. Ini pendapat majority. Mana yang benar? Ya, kita nak kata dalam kaedah kita mengambil hukum, kaedah hukum ni dia bukan ikut majority, bukan demokrasi, siapa yang ramai dia betul lah. Tapi dalam masalah ni tak nafikan bahawa Hanbali kata jatuh kafir, majority kata, jumhur kata tak jatuh kafir. Kalau kita lihat, pendapat yang benar adalah majority, bahawa orang yang tak solat, ya, kerana malas, tetapi dalam masa yang sama mengakui kewajipannya. Kerana kalau dikata solat tak wajib, itu memang jatuh kafir. Kena faham. Kalau orang tu tak solat, ya, atau kerana orang tu kata solat tu tak wajib, ya, dia akan jatuh kafir walaupun dia solat, ya, kalau dia menafikan kewajipan solat itu. Ini adalah pendapat yang benar dalam masalah ini berdasarkan hadis-hadis syafaat. Dia adalah perbincangan yang agak panjang dalam masalah ni, ya. Bertepatan dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan mensyirikkan dia, tetapi Allah boleh mengampuni dosa selain daripada itu. Termasuklah perbuatan tak salat. Dia termasuk tak? Kita kata termasuklah. Kerana Allah kata dosa syirik je Allah tak boleh ampun, selain daripada itu Allah boleh ampun. Maka kita kata termasuk tak solat, kita tentulah dia termasuk. Perbuatan tak solat boleh lagi diampunkan oleh Allah. Yang tidak boleh diampunkan hanya perbuatan syirik dan kufur. Kerana itu pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah orang yang tak salat walaupun kerana malas, dia masih lagi Islam selama mana dia tidak melakukan apa-apa yang bercanggah dengan tauhid yang menjurus kepada syirik dan kufur, ya.